dah 300 juta tahun saya mengajar kat sini. Dan baru korang berdua yang apa yang tak lulus. Ya cikgu. Ya. Sekarang korang mulai malam ini korang pergi ke tempat untuk pergi. Korang pergi kat sekolah ni untuk ulang kaji. Faham? Faham cikgu? Okey. Korang semua boleh balik. Okey. Ni siapa lagi ni? Aku pun nak balik lah. Tiga lagi. Korang berdua duduk depan. Aduh. Okey, murid-murid. Dengar apa cikgu cakap. Dengar apa cikgu tulis. Cuba baca. Salah jawapannya. Yup. Anggis. Yup, Anggis. Tendang kau. Pandai lagi. Ni budak ni phone. Apa cikgu? Kau ni tak pandai baca. Saya belum tadi cikgu belum suruh baca. Okey. Next. Cuba baca. Okey, saya pula baca Darlung. Salah juga. Jawapannya Gnolorat lah. Cikgu ni kenapa? Kalau gitu saya akan hukum kamu berdua. Ya. Bercanda saja. Kamu kerja betul kalau tak. Saya akan makan benda tu. Okey cikgu. Satu lagi jawapan. 1 tambah 1 sama dengan
1 tambah 1 ada dah berapa? 2. Salah. Kamu ni memang kena. Ya. Kamu pula. 1 tambah 1 berapa? 11. Betul. Sebab tak ada sambungan. Kamu boleh balik. Terima kasih, cikgu. Lari. Dah malam. Memang kita akan ujian malam lah. Tadi kelas tambahan malam. Sekarang kamu ikut cikgu. Kamu duduk sini. Sambung belajar sampai habis. Sampai kamu pandai. Sekarang 3 tolak 3 sama dengan berapa? Kalau kamu gagal, saya akan pukul kamu lagi sekali. Rasa macam tak aman ni. Pergi dah. Masuk kelas. 33, cikgu. Apa? Saya nak duduk sini balik boleh? Boleh. Sekarang kamu kena dihukum. Ya, tunggu cikgu. Apa lagi? Jangan hukum dia. Saya tahu jawapan dia apa. Apa? Kamu akan tolong dia. Jawapan dia kosong. Pandai pun. Terima kasih lah kat orang ni. Sekarang kedua boleh balik. Tapi apa lagi cikgu? Korang duduk dulu. Nak buat apa lagi? Cikgu nak temenung sekejap. Teman sekejap. Cikgu ni kenapa? Dulu aku nak pergi. Dah, aku nak pergi. Dulu. Aku nak pergi dulu. Apa kamu kata? Kamu nak pergi? Tak. Tak pun cikgu, tak pun. Tak. Kalau macam tu, cikgu nak sambung teman lagi. Dalam hati, cikgu ni kenapa? Buat takut je lah. Poking. Ni suara apa? Hello? Apa? Cikgu tak ada. Cikgu dah kena tangkap lagi. Alamak. Habis yang dekat depan tu siapa? Yang
helikopter. Ha. 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 Kawan. Oi, kawan. 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 Kamu kena itu. Kita kena lari. Tu cikgunya. Cikgunya satu. Aku dah tengok daripada bawah jongkok. Bawah kongkong dah. Aku dah kongkong dah. Okey, 1, 2, 3. Jom, kita lari. Ha. Mana korang nak lari? Masuk balik dalam kelas. Apa cikgu? Apa cikgu? Korang buat apa kalau tidak buka kelas ni? Kan cikgu kata teman cikgu teman aku. Tapi cikgu, dia orang nak balik dah malam dah. Dah pagi ya cikgu. Teman sampai pagi kan cikgu kata. Tapi kan daripada malam tadi, daripada pukul 8 sampai pagi kita orang nak tidur. Tidur. Tak, korang takkan boleh tidur sampai bila-bila. Cikgu. Cikgu kenapa? Cikgu. Lari. Woi, ini muka prank je lah. Kau pun je lah. Kau ni korang ni kenapa? Kalau gitu kita nak pergi ni dah siang. Kita nak tidur. Tak boleh. Kenapa lagi cikgu? Sebab orang kena tunggu sini. Kita kena duduk diam-diam. Kita kena keluar diam-diam. Boleh? Okey. Korang cakap pasal apa tu? Tak ada apa-apa. Dah, cikgu pergi tengok belakang dulu. Tu tengok tu. Mana? Mana? Hei, woi. Mana korang nak lari? Dah siang cikgu. Dah siang? Atau dah tahu? Sebenarnya cikgu ini. Lari. Ni macam mana? Korang akan dihabisi sekarang juga. Apa salah kami? Salah korang adalah terlambat. Dan saatnya giliran kamu. Diorang sudah mati. Sekarang waktunya aku kembali ke alamku.
Hah. Aku tinggal kena lari je. Jat, bangun Jat. Jat. Wah. Ayo, jom kita lari. Kita hancurkan kotak-kotak ni. Ambil. 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 Jom kita ambil lagi. Lepas tu sampai hilang. Sampai habis kotak-kotaknya. A few small later. Akhirnya. Ini kotak terakhir. Buang. Okay. Mari kita keluar. Yeay. Naik lari. Naik lari. Jom. Masuk. Masuk dalam lori. Masuk dalam lori. Okay. Aduh, terlanggar. Yeay, akhirnya. Yeay. Aduh, tolong. Terlanggar. Aduh, terlanggar tiang. Aku siapa? Dah lah. Jalan. Aku siapa? Nak pukul siapa? Nak pukul siapa? Aduh, nak pukul siapa tu? Orang-orang bilik. Ni orang ni kenapa nak pukul-pukul orang? Okay guys, macam itu sajalah video kita untuk hari ini. Okay. Jangan lupa tambah tinggi. Kalau gitu, besok kita akan main lagi. Akan buat cerita yang best-best. Bye. Esok kita buat movie zombie pula. Zombie 3 ZTM 3. Korang tunggu je Bye-bye. Sekejap. Tunjuk bye-bye dulu. Mana bye-bye? Mana? Bye-bye. Dah tidur pula budak ni. Kenapa ada buku? Dah lah. Lari! Woi, tunggu. Lari mana tu budak tu? Ni pun sama. Woi, tunggu. Nak ikut juga. Tiba. Mana dia? Masuk ruang bawah tanah. Lari. Woi, tunggu gua. Langgar mati. Lari. Kau ni kenapa? Woi. Nak ikut. Buat apa? Nak ikut. Ya, iyalah dong. Nak ikut. Macam mana? Nak ikut. Okay, sampai situ sajalah guys. Bye-bye. Nak ikut. Apa? Kena tekan tu dulu. Ada tak tekan tak boleh masuk lah. Dah tekan. Dah tekan. Adik pergi mana? Adik pergi hujung memang dah tak boleh. Adik tekan ni. Adik pergi sini pula. Sepatutnya ini. Ya.
Okey guys. Sampai situ sajalah video kita kali ini. Ada dekat bawah sana. Bye bye. Hello, bang. Oi. Pecah. Lompat. Pecah. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.